Tapi aku ada banyak kerja lagi nak buat lah. Tan, kita dah ada nama. Akaun ketua Kaldair. Orang panggil dia Lobai. Dia pernah masuk Hafiz. Lepas tu, apa jadi tak tahu silap apa. Tu yang orang panggil dia Lobai. Sayang betul. Belajar elok-elok. Itu jalan yang dia pilih, Tuan. Dia selalu lepak dekat area flat Santeng tu. Itu mampot dia. Aku nak kita lumpuhkan akaun dia secepat mungkin. Aku tak nak kita lengah-lengah lagi. Masya Allah ni. Weh, apa hal ni? Brother. Weh, apa tak tangkap ni? Ini duit aku lah. Bukan curi duit, weh. Duit. Ini duit aku lah, bodoh. Bukan curi duit. Weh, tu. Kad ATM ni semuanya daripada bank kau lah, baik. Aku tengok tak ada satu pun kad ATM ni atas nama kau. Semuanya atas nama orang lain. Beritahu aku macam mana kad-kad ATM milik orang lain ni semua ada dalam beg kau, baik. Relax lah, Tuan. Ni semua member saya punya. Diorang minta tolong saya keluarkan duit je. Saya bukannya bodoh undang-undang, Tuan. Takkan cucuk duit pun tak boleh. Ramai yang minta kau, Yes, ramai. Kalau soal dua yang minta tolong dengan kau, aku boleh percaya tu, baik. Tapi aku nampak ramai yang minta tolong dengan kau, apa cerita? Simple. Saya orang boleh dipercayai. Saya orang baik. Lebay, aku nak beritahu kau yang aku dah jumpa semua kawan-kawan kau, owner kad ATM. Kesian kau. Semua kawan-kawan kau beritahu aku yang kau lah dalang dan bos mereka. Disebabkan ada orang macam kau lah, lana-lana si skamer kat luar sana tu bermaraja-lela menipu orang. Kau dikira bersubahat dengan skamer ni semua. Belum masuk lagi siasatan pengubahan wang haram. Kau tahu tak kau dah jadi kedai kau, lebay? Kau pegang semua kad ATM ni. Kau bertanggungjawab atas semua kad ATM ni. Lebay. Aku tengok semua mangsa-mangsa yang kena scam ni umur dia lebih kurang macam umur mak kau, lebay. Mak tak payah main lah, Tuan. Ada aku kisah dengan mak kau. Lebih baik aku kisah dengan mak-mak kat luar sana yang kena scam dengan kumpulan kau. Kau tahu tak? Macam ni lah, lebay. Kau beri je aku semua nama-nama yang jalankan aktiviti ni, termasuk dengan bos kau sekali. Itu pun kalau kau sayang mak kau dan kalau kau nak jaga mak kau selagi ada hayat dia.